Nasi kerabu kegemaran Khairul Aman. Khairul Aman mana pula ni? Nasi Khairul Aman. Kalau Khairul Ahmeng memang aku tak masuk ke dia ni. Sarapan pagi. Tapi sekarang dah pukul 5. So sarapan petang lah. Assalamualaikum. Tarik-tarik jangan tolak. Bagi aku dia punya tempat agak standard lah. Dia punya decoration lampu-lampu ni agak estetik. Dia punya aircon 1, 2, 3. Yang bawa baby pun boleh datang sini. Serius lawa kedai dia. Ni dia punya menu. Oh, dia ada cawangan dekat tempat lain juga. Ringan-ringan and dessert. Traditional breakfast, roti jala. Ni lempeng nasi kerabu. Wow, menarik juga nasi kerabu dia. Nasi lemak, main dish dia orang. Nasi kenduri. Nice. Laksam, laksa, soto, mi kari. Signature belado. Ayam kampung heritage. Macam patin tempoyak. Masakan Melayu. Shout out. Kalau korang datang ramai-ramai boleh lah kongsi. From the ocean. Yang ni seafood. Omelette fried rice. Kid meals. Oh, ni untuk budak-budak. Kalau korang perasan kan, diorang punya nama menu dia agak kreatif Yang macam ni. Set Ultraman, set Madagascar, set Sonic, Boss Baby. Untuk air pun diorang ada banyak jenis daripada panas, sejuk, jus buah, soda. Ni diorang bagi free tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Menu-menu yang aku order dekat sini. Ni set Sonic, nasi goreng dengan ayam buttermilk. Yang ni set patin sangka, gulai tempoyak. Dia datang dengan nasi dia punya set. Yang ni pula set talapia goreng kunyit. Dia datang juga dengan nasi. Dia punya set ni ada telur dadah, kuah kari, cili kicap dengan sambal belacan. Dia punya nasi goreng sedap. Ayam buttermilk dia pun sedap. Ni set talapia goreng kunyit. Sedap dia punya gulai tempoyak dia. So kalau makan nasi lagi best Restoran ni buka setiap hari dari 7.30 pagi sampai 10 malam. Untuk lokasi, diorang berada dekat Eko Majestic, Semenyih. Nak lagi senang, korang cari je dekat Google Maps atau Waze, Restoran Fahanah Catering.